Rafizi bukan seorang team player lah yang akan panggil semua. Semua yang dia buat itu, dia akan dapat kreditnya. Kita masyarakat yang ada banyak perbezaan, dan perbezaan tu semakin lama semakin banyak diversity dia tu. Jadi kita cuma boleh hormat. Kita nak buat apa kita buat, terserah pada diri kita. Pada orang lain apa mereka nak buat, kita bagilah satu penghormatan. Tak perlu nak diskriminasi, tak perlu nak paksa semua orang mesti ikut jalan saya saja paling betul, jalan saya yang perfect. Siapa tak ikut jalan saya salah. Ramai orang ingat rukun negara itu sebahagian dari perlembagaan negara. 57 kita ada perlembagaan. So dalam itu tidak ada rukun negara. Rukun negara dibawa selepas itulah. So kadang-kadang apabila orang cakap sesuatu itu nampak macam kontroversi, tapi kita ada fakta sejarah lah. Sekali lagi kita bersama-sama bersiaran dalam rancangan India versus Melayu, Arul versus Nik Aziz. Saudara, lama kita tak jumpa, berkali-kali saya rasa ramai orang rindu kita. Tertunggu-tunggu manalah dua orang jahat ni kan. Mana dua orang jahat ni. Selalu kita ada ulas isu-isu semasa, sekarang dah tak ada. Mungkin orang ingat India dengan Melayu sudah berpisah. Dah ambil arah yang berbeza. Dan biasanya saudara akan datang dalam set kita, dalam podcast kita Smart, rambut ada gel fikat. Hari ni rambut kusut masai sikit saudara. Sekarang pun handsome tapi tak se-handsome biasa. Aduh. Apa sudah jadi? Apalah ni, patut saya pakai serban. Sangat politik, rambut saya memaparkan keadaan politik tanah air kita. Begitu kusut sekali politik kita. Nik follow tak perkembangan politik? Ya, saya ikuti juga. Penat juga nak ikuti banyak benda yang berlaku lah saya rasa dalam seminggu dua ni, macam-macam benda. Mana ada banyak perkara, satu perkara mencetuskan banyak perkara. Satu perkara banyak keluar daripada situ lah. Ya. Dan saya rasa antara yang penonton-penonton kita pun nak tahu, nak dengar tentang pendirian kita, pandangan kita adalah apa yang berlaku pada 17 Mei lah. 17 Mei ada macam-macam berlaku pada 17 Mei tu. Tetapi yang kita nak highlight di sini adalah berkenaan pengumuman Rafizi Ramli bersama Nik Nazmi untuk menyertai dan take over lah kita kata Parti Bersama Malaysia, PBM. Dan ubah logo sekali dengan logo yang baru, dengan warna yang baru dan sebagainya. Dan dilihat impact dia tu akan jadi bagi kesan juga pada politik tanah air, di mana orang-orang yang bersama dengan Rafizi dalam PKR kemungkinan besar pun akan sama-sama meninggalkan PKR dan bersama-sama dengan Parti Bersama. Wah, banyak perkataan sama. Bersama-sama dengan Parti Bersama. Jadi soalan yang semua orang nak tahu, adakah Rafizi telah telefon Arul untuk tanya adakah PSM akan bersama-bersama? Tapi orang yang kenal Rafizi tahu, dia takkan telefon. Rafizi ini antara orang yang dia WhatsApp pun tak ada ni. Seriously? Dia WhatsApp pun tak pakai. Dia satu macam eksklusif lah. Rafizi ini dia RR, dia eksklusif. Dan itu sebabnya orang ramai ejek dia lah, kaki merajuk, raja formula dan sebagainya, ada banyak ejekan. Tapi hari ini kita bukan nak ejek dia. Tetapi 17 Oktober kita tahu ada revolusi di Rusia lah. Tapi 17 Mei ini macam hari politik Malaysia tau. Tiga perkara penting berlaku. Satu, Convention Pakatan Harapan. Tetapi Rafizi sudah taruh ais batu. dia umumkan penubuhan Parti Bersama. Dan satu lagi adalah pembangkang umumkan ketua pembangkang. Selama beberapa bulan ni, tak ada ketua pembangkang kan. So tak tahulah apa jadi pada Hamzah. Nanti kita bincang pasal Hamzah ni. So Nik, I nak tanya you balik. Sebab soalan you tadi tentang Parti Bersama. Okey Nik, adakah kamu rasa, kamu terfikirlah langkah Rafizi, sekarang orang cakap ni langkah Rafizi, yang Rafizi itu akan memulakan sebuah parti politik baru? Saya rasa bukan satu perkara yang ganjil lah, bukan satu perkara yang mengejutkan. Saya rasa, kalaupun saya tak katalah saya dah ramal benda ni akan berlaku, tetapi bila benda ni berlaku saya tak rasa ganjil, sebab dia akan ikut apa mentor dia buat lah. Mentor dia pun tubuhkan parti baru, dia pun tubuhkan parti baru. Sebelum Rafizi pun adanya Azmin yang akhirnya pergi ke sebuah parti yang baru juga. Jadi benda ni biasa dalam politik negara kita. Bila mana perpecahan dalaman parti tak dapat dikawal, akhirnya akan berlaku
parti serpihan lah, parti splinter. Bagi saya tak mengejutkan, tapi adakah saya dah menduga lebih awal dan meramal lebih awal? Saya pun tak begitu, orang kata apa, tak begitu membaca lah apa gerak langkah Rafizi sebenarnya. Tapi nampaknya macam Rafizi kan dia ada banyak formula kan. Nampaknya formula ini dibuat sangat teratur. Okay, first dia mengusungkan kerusi. Kerana dia lompat parti melanggar undang-undang kan, melanggar akta, melompat, dia mengusungkan kerusi. Lepas itu pula selepas mengusungkan kerusi, dia letak jawatan. Dia letak jawatan dalam parti PKR. Kemudian dia menyertai parti bersama. Tetapi ada banyak confusion. Pasal dia letak jawatan dari parti PKR itu hari Selasa. Tapi dia merayakan parti baru itu pada hari Ahad. Fuzia pula, dia cakap Rafizi sebenarnya letak jawatan sudah lompat parti pada hari Sabtu, you know. So ini menyebabkan satu kontroversi yang dan kalau dalam PKR, kalau you keluar daripada parti, you boleh didenda 10 juta ringgit. Tapi yang sekarang ini, isu dia adalah, you rasa Rafizi ni ada traction tak? Kerana dia satu move yang agak dahsyat jugalah. Kerana dia adalah pemikir PKR. Dan orang yang membawa, ramai cakap dia ialah mastermind di bawah kemenangan PKR sebelum ini. Tapi dengan keadaan dia keluar daripada PKR, adakah you rasa parti bersama dia tu ada traction atau tidak? Saya rasa ada. Dia, bagi saya, macam mana penubuhan parti muda dan Bersatu, Pejuang sendiri satu masa dulu, ketika penubuhan tu memang akan jadi satu impact lah, akan ada satu wave, satu gelombang, terutama di kalangan penyokong-penyokong setia dan sebagainya akan bersama lah. Cuma sekuat mana gelombang tu dan selama mana gelombang tu akan bertahan, kita akan tengok lah, sama-sama kita akan tengok lah. Pejuang satu masa dulu sangat sangat dahsyat, berjuang tanding hampir semua kerusi pun dalam negara dalam waktu pilihan raya umum yang lepas. Nak kata wave pejuang tu begitu hebat. Tapi kalau tanya pejuang pada hari ni, kita pun tak tahu apa recent activities yang diorang lakukan dan sebagainya, kita pun tak dapat nak agak. Jadi traction tu ada sekarang. Sejauh mana gelombang yang akan berkekalan adalah satu benda yang kita kena tengok pula lah. Tapi saudara sendiri, sekarang saya tanya saudara pula, sekiranya orang nak tahu sebenarnya PSM akan bekerjasama atau tak bekerjasama dengan parti bersama. Sebab mudah, sebab nampak Rafizi kata dia nak tubuhkan third force. Dia tak nak masuk gabungan, mana-mana gabungan yang sedia ada, gabungan besar lah, maksudnya PH ataupun PN ataupun BN. Jadi orang nampak seakan-akan inilah peluang bersama muda, PSM dan mungkin yang lain-lain boleh melakukan satu jaringan force yang baru. Tak tahu nak panggil third force ke, fourth force ke, banyak force tak tahulah. Tapi satu force yang barulah. Saudara rasa macam mana? Okay, firstly saya balik kepada isu traction itu. Saya nampak bahawa Rafizi, dia bukan fokus semua seluruh Malaysia. Sangat dia hanya fokus pantai barat, kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan bukan Melayu dan juga kawasan-kawasan di mana pengundi dia fokus kepada Melayu yang duduk di bandar. So seolah-olah dia tak kisah sangat tentang 4 negeri yang dipegang oleh Perikatan Nasional. So that means kalau you tengok masa perasmian dia pun, dia punya attraction ini kepada pengundi-pengundi bukan Melayu yang semakin frust dengan DAP. Dia boleh nampak bahawa pengundi India sudah pun beralih kepada yang ramai dah sokong Perikatan Nasional macam itu. Tapi pengundi Cina itu macam not sure lah. Okay, mungkin mereka tak keluar mengundi. Lebih kepada tak keluar mengundi macam itu. Tetapi lepas apa yang berlaku di Sabah apabila DAP kalah teruk dan Warisan menang semua kawasan bandar, semua kerusi DAP. Sekarang ini di Semenanjung ini, nampaknya Rafizi dapat mengisi ruang itu, you know. Itu saya nampak satulah. So dia ada satu traction. Lagi satu perkara yang Rafizi cakap, bila dia cakap, dia hanya cakap pasal Gen Z, millennium. Dia gunakan terma-terma. Dia nak fokus kepada golongan muda. Dia cakap golongan muda sudah muak dengan politik orang tua. Dan dia bagilah contoh. Orang tua
Anwar Ibrahim, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin. Dia cakap ini orang-orang zaman dulu. So dia nak bawa satu politik baru dan dia nak memastikan anak-anak muda datang. Tapi yang sama ada Rafizi itu akan bina satu third force atau semua akan tanding di bawah kerusi Rafizi itu tidak dikatakan dengan jelas lah. Yang dikatakan dia tak akan join Perikatan Nasional. Dia tidak akan join Pakatan Harapan. Dia tidak akan join gabungan. Dia akan tanding kerusi-kerusi. Dia beritahulah kerusi-kerusi UMNO, BN, Bersatu, PKR, DAP. Dia semua parti-parti besar dia cakap lah. PSM muda semua dia tak cakap lah. Tetapi dia juga mengatakan dia tak nak membawa bebanan parti-parti. Dia tak nak join satu parti. Sebelum ni ada ura-ura dia nak join, dia nak bersama muda. Atau dia akan join muda dan dia akan lead muda. Ada beberapa spekulasi macam tu. Tapi yang kita tahu Rafizi ni, dia ini semua yang dia buat itu, dia akan dapat kredit dia. Okey, bila dia buat invoke, apa-apalah dalam data center, apa-apa yang dia nak buat, itu adalah idea dia dan dia akan claim idea ni. So saya ingat Rafizi bukan seorang team player lah yang akan panggil semua. Tetapi pada masa yang sama, dia sekarang ini dalam keadaan Pakatan Harapan tidak menjadi parti yang menunjuk reformasi. Ruang reformasi itu atau perubahan itu diisi oleh Rafizi. Dan ramai orang-orang bandar, orang-orang dia rasa macam Rafizi lah. Tapi adakah Nick sebagai orang yang lebih muda dari saya berpandangan, adakah politik Rafizi itu satu politik yang baru, segar, ataupun satu politik yang macam dulu juga? Adakah dia recycle dari politik dulu atau ia satu real reform? Pasal dia punya tagline RR, real reform. Adakah itu real reform atau recycle? Apa pandangan? Saya rasa tadi adalah dia sebutkan tentang Rafizi, salah satu sebab kenapa dia tak mau masuk dalam mana-mana gabungan sebab dia tak mau beban menanggung beban daripada parti-parti yang lain. Sebab parti-parti masing-masing ada beban-beban tersendiri kan. Tetapi saya rasa Rafizi sendiri pun ada satu beban yang orang akan tanya, anak muda pun akan tanya, bukankah kamu dulu bersama dengan yang perjuangan oleh orang tua ni juga, yang kamu duk panggil orang tua tadi kan, kamu kata nama-nama orang tua ni, bukankah kamu pun bersama dengan orang tua ni satu masa dulu, kamu berjuang untuk dia habis-habisan. Sekarang bila kamu kalah dalam pemilihan, bila kamu tak dihargai, kamu keluar dan kamu kata nak lawan orang tua. Kalau kamu masih menang, kalau kamu masih timbalan presiden, adakah kamu akan lawan orang tua ni? Itu soalan orang akan tanya, itu burden pada dia juga. Keduanya orang akan sentiasa tanya soalan yang sama, kenapa waktu dia jadi menteri dia tak dapat buat apa yang dia cakapkan sewaktu dia jadi pembangkang. Formula-formula dia cantik, formula dia semua dahsyat ketika dia tak memegang kuasa. Selepas berhenti daripada menteri, keluar balik, muncul balik formula sepatutnya kerajaan kena buat ni, kerajaan kena buat tu. Semua orang tertanya-tanya, kenapa tak buat? Waktu you jadi menteri, kenapa tak buat? Kenapa tak gunakan peluang untuk adakan benda tu? Of course, Rafizi akan jawablah, saya macam ni orang ni sekatan ni dan sebagainya. Memang ada alasan lah. Tanya Rafizi sentiasa akan dapat jawapan lah daripada dia. Tetapi ini adalah burden juga sebenarnya sebab orang nak nampak kalau betul reform, kalau betul satu politik yang segar, politik yang baru, mestilah orang-orang yang bukan lagi terlibat dalam kita kata dia tak tercemar dengan politik-politik lama tadi. Tapi kalau you kena tendang daripada arus politik lama, and tiba-tiba you kata jom kita buat reform. Atas sebab tu saya rasa sangat rendah lah. Bukanlah saya merendahkan dia atau menghina dia. Tetapi saya rasa macam tak kena. Itulah burden yang saya rasa ada pada Rafizi jugalah. So balik kepada soalan third force itu. Saya ingat sekarang ini apa yang berlaku adalah di convention PKR. Nampak convention PH. Oh, terlalu fikir dalam kepala saya. Okay. Dalam convention PH ini, sebenarnya convention ini sepatutnya menaikkan semangat PH lah. Tetapi sudah jadi sepi kerana just sebelum convention itu, UMNO pula declare dia nak tanding semua kursi secara solo lah. So menyebabkan convention PH di Johor pula
nampak sepi lah pasal dia punya kawan baik sudah pun isytiharkan dia akan pergi solo. So narrative convention itu sudah beralih. Selepas itu pula bagi Rafizi pula gunakan tarik yang sama untuk menubuhkan parti bersama. Okey. So parti bersama ini sekali lagi telah sinar Pakatan Harapan tu semakin pudar lah. Okey. Spotlight kena curi. Spotlight itu ada pada 5 bintang dengan kancil itulah. Spotlight itu sudah di-kidnap. Dan Nik tahu mengapa dia pakai kancil tak? Tak tahu. Saya pun tak tahu lah. Mungkin kancil itu pandai lah. Kalau kancil tu pandai mungkin Rafizi cuba cakap itulah. Okay. Tapi lebih cantik lah daripada logo lama MU. Tak tahu saudara sokong tak sokong MU. Saya dengar Nick Nazmi ni penyokong kuat Liverpool tau. Macam mungkin pasal itu first dia orang tukar logo itu. So tak apalah, itu main bola lah. Tapi politik kita pun macam main bola, kita ada isu pemain warisan apa tu semua. Tapi balik kepada isu ini, so saya ingat nampaknya dia akan pilihan raya umum itu akan bertanding secara solo. Anwar Ibrahim, Anthony Liu pun sudah mencabar. Dia cakap, kalau you buat pilihan raya, kami pun akan buat pilihan raya di Negeri Sembilan. Seolah-olah Melaka, Negeri Sembilan dengan Johor akan dibuat serentak. Tapi Anwar add on lagi satu, dia cakap dia tak takut untuk panggil pilihan raya umum yang lebih awal lah. Itu cabaran daripada Anwar. So kita ada sekarang Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Sekarang kita ada parti bersama. So parti macam Muda, PSM sama ada parti Muda, PSM atau grup-grup lain, adakah mereka akan bersama mana? Atau akan bertanding secara solo ataupun akan bersama untuk tumbuhkan satu blok kah, saya tak tahulah, kerana itu parti yang selalunya dalam satu gabungan politik, parti yang paling besar yang akan mengambil inisiatif lah. Bagi Barisan Nasional itu UMNO. Bagi Perikatan Nasional itu PAS. Walaupun untuk beberapa kali ini bersatu lead, tapi semua orang tahu PAS yang di belakang tabir lah yang lead. Dan untuk bersama, kalau dia nak form a third force, dia menjadi parti paling dominan lah buat masa sekarang. Hari pertama pun 8,000 orang jadi ahli dia. So sekarang ini, you rasa 3 parti yang sedia ada, dengan datangnya parti bersama ini, siapa paling banyak rugi, siapa paling banyak untung? Saya rasa yang paling banyak untung adalah kedai-kedai percetakan lah. Makin banyak customer, memang semua akan happy lah. Banyak jenis logo, poster semua, ini yang paling untung lah. Macam mana pun kapitalis dapat untung. Tapi yang paling rugi saya rasa dekat sini, saya rasa semua parti akan ada kerugian lah. Sebab dulu kita ada selalu orang akan cakap tidak ada parti boleh menang sendirian kan. You mesti, walau sekuat mana pun satu-satu parti, you mesti buat kerja dengan parti lain, you mesti bergabung dengan parti lain, baru you boleh menang. Ni teori ni dah diaplikasikan sekian lama. Dulu kita ada Angkatan Perpaduan Ummah, Barisan Alternatif, sebelum tu lagi ada Barisan Sosialis. Sentiasa kena ada gabungan baru boleh menang. Tak semestinya menang, tapi itulah cara, tiket untuk menang. Itu formula dululah. Saya pun ada formula saya juga. Itu formula dulu. Formula sekarang, tidak ada gabungan pun boleh menang. Jadi masing-masing sekarang ni saya nampak apa akan berlaku pada pilihan raya akan datang. Masing-masing akan tabur janji, masing-masing akan cakap mereka akan buat yang terbaik kalau mereka diberikan mandat, dipilih untuk berkuasa. Tetapi hakikatnya tak ada siapa yang akan ada kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Akhirnya, teori yang terkini lah tidak ada gabungan boleh menang sendirian. Nanti gabungan terpaksa gabung dengan gabungan lain, pakailah nama perpaduan, pakailah nama ini atas titah tuanku, pakailah nama ini untuk kestabilan negara. Waktu sekarang hingga pilihan raya bergaduh teruk. Macam-macam lah keluar lagu, hoi-hoi, penyamun lah, segala sakau. Semua akan keluar. Tetapi bila habis saja pilihan raya, masing-masing cek jumlah kerusi masing-masing ada, akhirnya terpaksa berkawan-kawan, terpaksa duduk semeja. Ini yang saya rasa akan datang satu masanya, suhu politik kita akan jadi sangat-sangat tak menarik lah pada masa akan datang. Orang akan nampak, oh bergaduh bagai nak rak, habis pilihan raya akhirnya terpaksa berkawan untuk dapatkan kekuasaan. Saya rasa ini akan berlaku lah, akan datang.
So Nick, balik kalau kita tengok macam itu, BN pergi Solo sekarang lah di Johor. Adakah apa you rasa impact BN pergi Solo? Wah, saya rasa di kalangan masyarakat Melayu lah, kepercayaan masyarakat Melayu pada BN, saya pada UMNO terutamanya, saya rasa ada peningkatan lah berbanding dulu. So dulu ada satu sampai masa 2018 memang betul-betul nak jatuhkan BN. Kemudiannya lepas tengok apa yang berlaku, ketidakstabilan negara berlaku daripada 2018 ke 2022, akhirnya pun masih UMNO dan BN belum betul-betul pulih. Tetapi sekarang saya rasa image dia lebih baik. So saya rasa menteri-menteri UMNO adalah menteri-menteri yang perform dalam kabinet negara. Mereka pun banyak buat kita panggil apa, build up balik mereka punya image, perbaiki mereka punya image, YB mereka viral dalam bantu khidmat rakyat dan sebagainya. Tak nampak macam UMNO yang dulu. Cuma ada satu batu halangan di sini. Saya rasa kalau Zaid Hamidi dapat dijatuhkan atau ditukar, presidennya dapat ditukar dalam masa sebelum pilihan raya, saya rasa lebih orang Melayu akan menyokong UMNO dan BN. So, sekarang orang nampak kerana Zaid Hamidi lah UMNO kena bekerjasama dengan PKR, bekerjasama dengan Anwar. Kerana Zaid Hamidi jugalah orang rasa macam tikam parti sendirilah. Sebab dia yang bersumpah dulu no UMNO, no Anwar, no DAP. Ada perkataan-perkataan macam tu dalam Pimpuna Agung UMNO. Kalau ada move berlaku, Zaid Hamidi dijatuhkan dalam masa terdekat, naik pula timbalan presiden orang macam Tok Mat naik sebagai presiden UMNO, saya rasa undi akan sangat meningkat kepada UMNO dan Barisan Nasional lah. Tapi tadi lebih pada UMNO, saya tak tahu parti komponen lain, MCA, MIC sendiri macam mana. Sekarang tengok banyak parti-parti baru masyarakat India, ada Urime, ada Puraci yang terkini saya dengar. So saudara daripada pandangan kaum India macam mana pula? Tapi Ong Kiam Ming dia buat satu perangkaan. Dia cakap kalau pilihan raya Johor, BN akan menang lebih tinggi. Pasal dia cakap dia boleh maintain kursi Melayu, mungkin boleh tambah. Dan dia cakap di masyarakat China dengan India kan, mereka mungkin kurang sokongan paling banyak kepada DAP datang daripada masyarakat China. So kerusi itu pun mereka mungkin kehilangan. So berarti BN akan menang besar. Tetapi saya tidak tahulah dengan bersama sekarang satu budak baru dalam blok itu mungkin juga boleh mendapat sokongan. Tapi bagi saya lah yang paling rugi sekarang ini adalah PH. PAS masih kuat di tempat dia. Paling yang lemah akan jadi PH. Kalau PH paling lemah, berartinya Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri selepas ini. So saya ingat ini dia message dia. Kalau bukan Anwar siapa? Okey? Adakah siapa jadi calon? Adakah Zaid Hamidi? Adakah Samsuri? Adakah Rafizi? Saya ingat itu isu yang siapa akan jadi Perdana Menteri. Kenapa tidak Arun? Pasal Arun kita kena bincang bab yang bab lain lah. Bab Sultan. Tapi saudara, last lah saya rasa kita dah bincang topik ni banyak kan. Orang nak tahu PSM ni sedia ke tak sedia sebenarnya nak bekerjasama dengan orang lain. Kita berdengar kadang-kadang ada penyokong kita sini kata PSM pergilah, berbaiklah dengan Rafizi, pergilah bekerjasama dengan mereka. Tak, ada suara-suara yang akan cakap macam ni tau. Okey. Aduh, ni balik kepada isu tu. Macam mana rambut Aina reda? So bagi PSM ni sebuah parti berideologi lah, berideologi kiri, you know. So PSM tak ada masalah untuk satu gabungan progresif bersama. So itu sebabnya, dan bagi kita punya red line itu, kita tak suka mana-mana main parti perkauman ke parti agama ke, itu red line kita lah. So daripada ahli-ahli PSM, mereka mahukan mereka pun faham, mereka mahukan membina kekuatan golongan kiri. Golongan kiri pada satu masa dulu golongan yang paling kuat masa itu, masa tahun 47. Barisan Sosialis juga pada masa itu pembangkang yang paling kuat lah. Sekarang golongan kiri sudah terpinggir sedikit. So matlamat kita adalah untuk membina kuasa golongan-golongan progresif lah. So kadang-kadang sekarang apabila Rafizi bercakap dengan Parti Muda bercakap, mereka menggunakan bahasa progresif. Dia cakap kami pun adalah gabungan progresif. No? So saya rasa kita terbuka.
Seandainya kita nak bekerjasama, andainya ada, kita boleh bincang, bagi PSM kena bincang balik dengan keahlian kita sama ada mereka setuju atau tidak, dan kita akan buat keputusan lah. Tapi kami dalam PSM ni kami tak angkuh lah, tidak ada posisi yang sangat strict, tetapi kita ada red line tertentu, dan kita ini adalah parti berideologi, dan kita akan pastikan that mana-mana kita bekerja bersama ke. Tetapi sejuru semua, saya rasa apa yang kita tengok di PSM, termasuk parti muda dengan parti-parti lain, adalah electoral pact. That means kerjasama pilihan raya daripada menyertai satu gabungan. Kerana ramai ada pengalaman tak baik dengan gabungan. Macam Nick cakaplah, masuk satu gabungan, lepas itu masa election pecah, lepas itu gabung balik. Seperti rakyat tak percaya gabungan-gabungan itu. Electoral pact adalah sesuatu kerjasama politik masa election, tetapi tidak semestinya kita join satu gabungan lah. Beban kurang kalau kita form satu pakatan pilihan raya. So electoral pact mungkin kita lebih menjurus ke itu. Dan kalau tidak bekerja, dan kita akanlah bertanding di kursi-kursi yang PSM pernah buat kerja. Jadi untuk bezakan antara coalition dengan electoral pact, coalition ni kita semua akan bergerak mungkin pakai satu logo yang sama, mungkin manifesto yang sama, mungkin kita akan saling kempen untuk satu sama lain, bantu-membantu antara jentera. Tapi election pact ni lebih sekadar kita buat pakatan persefahaman supaya kalau saya tanding kerusi ni, you tak tanding kerusi ni. You tanding kerusi tu, saya tak tanding kerusi tu. Just tak ada pertindihan. As a minimum as that lah, sekadar itu saja. Saya rasa itu satu benda yang menarik lah untuk kita tengok pada masa akan datang. Saudara, tadi kita bincang politik nasional, kita juga bincang berdasarkan apa yang berlaku di Johor dan sebagainya. Tapi negeri kita sendiri, saudara, negeri yang saya dan saudara sendiri duduk dan juga pernah bertanding, negeri Selangor, tak reda-reda suhu politik di negeri Selangor, saling berbalas-balas antara satu sama lain dan sebagainya. Sebenarnya saya pun jadi sampai, ini isu apa sebenarnya, saya dah sampai terlupa ini isu apa sebenarnya. Banyak sangat dia berjangkit-jangkit, macam saudara kata tadi, daripada satu isu dia membiak, membesar pada banyak perkara yang lain dan sebagainya. Saudara rasa siapa yang dapat paling untung dalam isu ini? Siapa yang paling rugi dalam isu yang sedang berlaku di Selangor sekarang? Actually ni, Selangor ni satu negeri yang paling utama dalam negara kita. Selangor ini sangat penting. Kerana punca kuasa dan kekayaan ada di Selangor lah. Kalau you tengok Mei 13 berlaku kerana apa? Kerana Selangor itu parti pembangkang dengan parti sebelum itu parti perikatan sama undi. Hanya satu undi akan menentukan siapa menang. So bila wujudnya ura-ura Selangor akan jatuh kepada pembangkang, seorang calon bebas akan beralih kepada pembangkang itu, maka peristiwa 13 Mei itu meletus. Kerana orang tak boleh nampak Selangor jatuh pada pembangkang. Itu sentimen. Selepas itu kita tahu langkah Kajang. Langkah Kajang sebenarnya, just sebelum langkah Kajang, Anwar sepatutnya jadi Menteri Besar Selangor. Tetapi Najib tidak mau Anwar jadi Menteri Besar Selangor. So dia terus masukkan Anwar dalam penjara, menyebabkan Wan Azizah datang, and then Wan Azizah tidak disukai oleh pihak, dan akhirnya digantikan oleh Khalid lah. Azmin. Bukan Khalid dulu, Khalid Ibrahim. First masa Anwar lepas itu baru Azmin kan. So kita nampak sangat bahawa Selangor itu sangat penting. Sekarang ini wujudnya dalam pilihan raya yang lalu, Selangor sudah pun hilang 2/3 undi. Majoriti 2/3 sudah pun hilang lah. Dan pilihan raya kali ini, undi-undi kawasan Melayu memang okey lah. Sekarang undi kawasan Cina. Sekarang apabila satu isu yang saya rasa jadi besar adalah isu babi lah. Isu penternakan babi. Dalam isu penternakan babi, semua orang, saya ingat boleh setuju, mereka tak nak kandang babi di sebelah rumah dia. Orang Cina ke, India ke, Melayu tak setujulah. Tetapi dalam negara kita ni, semua haiwan boleh dipolitikkan. Anjing dulu dia orang marah pasal orang Hindu, dia bawa kepala lembu. So kepala lembu dibawakan, babi dibawakan. Selalunya isu anjing menjadi isu besar. Kita di PBT kita tahu isu anjing. So itu dalam negara kita semua haiwan ini boleh dipolitikkan lah.
So dalam politik itu memang saya rasa ada banyak orang yang membantah kandang babi lah. Tetapi apa yang cuba dibawa oleh Pakatan Harapan adalah dia nak bawa kandang babi moden lah. Kandang babi moden itu tidak dibenarkan kan. Kandang babi moden itu dia cakap boleh menyelesaikan isu pencemaran. So orang tak tahu, So lepas itu kita juga ada satu degree yang dibuat oleh Sultan Selangor. Dia tidak nak kandang babi di negeri Selangor lah, okay? Dan kalau macam itu orang-orang kena import lah. So walaupun saya tahu isu ini sensitif dan sebagainya, tetapi kalau kita berfikir secara ilmiah dia, so that means orang-orang cakap di tempat lain boleh babi tapi di Selangor tak boleh, So itu membawa saya ingat yang paling rugi DAP. DAP akan rasa macam undi dia lah. Undi dia pasal kawasan China tu dia akan kehilangan undi dia lah. So bagi saya isu ini sudah jadi isu politik lah. So ada pihak, so apa-apa yang diberitahu oleh sesiapa yang pro ke kontra itu akan dipolitikkan lah. So itu membawa saya kepada satu lagi isu lah. Kerana saya cakapkan tadi Mei 13. Mei 13 itu ramai orang ingat rukun negara itu sebahagian dari perlembagaan negara. Tapi rukun negara itu wujud tahun berapa ni? Selepas 69 punya isu lah. Ya. Dan merdeka tahun 57. So kita ada perlembagaan kita 55 dia Suruhanjaya Raid mulakan 55, 57 kita ada perlembagaan. So dalam itu tidak ada rukun negara. Rukun negara dibawa selepas itulah. So kadang-kadang apabila orang cakap sesuatu itu nampak macam kontroversi, tapi kita ada fakta sejarah lah. Bila Tony Puan cakap ini bukan isu perlembagaan, memang apa yang Tony Puan cakap itu betul lah. Rukun negara bukan sebagai dari perlembagaan, tetapi rukun negara ini kita tidak boleh cakap rukun negara itu bukan satu dokumen yang penting. Kerana pada tahun selepas peristiwa 13 Mei, seluruh sekolah-sekolah dia minta rukun negara kena dibaca. Dia macam satu ikrar lah. Dan saya tahu beberapa tahun lalu ada satu cubaan untuk masukkan rukun negara dalam perlembagaan negara. Tetapi tidak dijadikan lah. So dari segi fakta dia memang berbeza lah. So saya rasa, saya ingat kita kena faham semua daripada konteks sejarahnya lah. Okay? Dan dari segi demokrasi saya ingat menjelang pilihan raya, semua pihak akan mengambil kesempatan untuk meraih kemenangan lah. Dan negara-negeri yang paling hot saya ingat bukan di Johor lah, bukan di Melaka, adalah di Selangor. So ini rasa apa? Selangor, bolehkah Perikatan Nasional menang di Selangor? Wah, Selangor susah juga nak cakap. Macam saya cakap tadi lah, menampak macam tak ada clear winner. Tak nampak jelas siapa clear winner. Sebab dalam situasi selepas pilihan raya negeri yang lepas pun kita nampak kerajaan negeri Selangor merosot dari segi undi, dari segi kerusinya merosot. Jadi kali ini pun Azmin selaku ketua PN di Selangor bagi tahu yang pada pilihan raya kali ini dapat take over negeri Selangor. Jadi masing-masing pun nampak macam ada peluang yang lebih kurang sama lah. Tapi saya nak sentuh sikit lah pasal isu tadi kan, isu yang sensitif tadi kan. Bagi saya ini kelemahan kerajaan negeri. Saya kena letakkan salahnya yang pertamanya pada kerajaan negeri. Terutamanya pada Esko Pertanian, Peladangan lah. Bagi saya, isunya orang komplain tentang pencemaran, orang komplain tentang benda-benda macam ni bukannya sehari dua. Dia dah lama, tapi kerajaan Selangor yang lembab. Saya cakap terus terang lah, lembab, lambat ambil tindakan. Selepas isu dah besar, istana dah campur tangan dan sebagainya, hanya umumkan pula kita nak buat satu peternakan moden di Bukit Tagar. Jadi macam tak kena tau. Bila dah jadi isu dah sebesar ni, tiba-tiba you konon-konon nak tunjuk you ada satu formula jalan keluar kepada masalah ni. Dan hari tu saya pergi ke Bukit Tagar. Pekerja estate di sana tanya saya balik, oh betul ke kandang kambing nak datang? Tu saya itu satu. Tapi yang ramai orang bagi tahu adalah sepatutnya, sebab dia bukan kerajaan baru. Kerajaan negeri Selangor daripada 2008 kan. Maksudnya daripada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, orang yang sama lah. Muka-muka dalamnya adalah orang-orang yang sama. Benda ni sepatutnya dah boleh dibuat lebih awal lagi sebelum keadaan jadi seteruk ini.
Kalau betul boleh buat peternakan macam tu, tak perlu umum, buat saja dulu. Bila orang tengok tak ada pencemaran, orang okey dan sebagainya, dan isu selesai lah. Tapi dibiarkan lama, rungutan tu dibiarkan lama, keluhan penduduk di Tanjung Sepat dibiarkan lama, tak dihasilkan R&D untuk hasil selesaikan masalah dan sebagainya. Tiba-tiba bila dah meletup pumpam-pumpam, istana masuk campur, letak satu, orang kata excuse kat situ, letak satu konon-konon jalan keluar. Bagi saya salahkan Kerajaan Negeri Selangor. Dan sekarang ni pun bila isu ni hangat pun nampak macam Kerajaan Selangor cuba lagi nak gain bila pembangkang buat himpunan daulat tuanku, kemudiannya daripada DAP pun ada isu bising tentang ini dan sebagainya. Bukannya Kerajaan Negeri Selangor jadi tunjuk solusi redakan keadaan, tetapi konon-konon dia lah nak cuba jadikan dia minta semua orang jangan cakap lagi tentang isu ni dan sebagainya. Kalau buat kerja dengan betul, benda ni tak akan berlaku lah. Maksudnya tak betul lah kerja mereka buat. Tapi Nick, saya ingat podcast kita kena tukar nama lah. Daripada India Melayu, kita kena cakap Melayu Cina. Kerana isu babi ni Melayu Cina. Lagi satu isu adalah UEC. Isu pun sebenarnya tengok isu UEC, orang India tak ada bising tau. Bagi dia ini isu Cina dengan Melayu. Ini tak kena kat saya lah. So pandangan Nick lah, UEC ini. Apa pandangan Nick? Sebab kali ni pun kerajaan pandai juga. Kalau UEC semata-mata, orang Melayu semua akan bising. Dia buat UEC dan lepasan tahfiz. Jadi pandai lah dia punya taktik dia. 2 in 1 lah. 2 in 1. Pandai lah. Jadi kita balik pada isu sebenar dia kan. Kita tahu yang selama ini mereka lepasan UEC, kalau nak masuk universiti mereka perlu ambil paper Julai dan sebagainya untuk masuk ke ni. Sekarang ni pun dibuat, sebenarnya bukannya satu benda yang sangat, ni saya beritahu dulu lah, cara orang Melayu pandang, tengok habis lepas ni senang, tak payah ambil SPM pun boleh masuk universiti. Orang ada pandangan macam, tengok ini membuka pintu kemudaratan supaya ramai orang tak payah ambil SPM pun tak apa. You boleh duduk sekolah Cina sampai bila-bila, you boleh duduk tahfiz sampai bila, dan you boleh masuk universiti senang-senang. Tetapi tak sesenang tu juga. Maksudnya kerajaan pun bukannya terus buka sepenuhnya. Kerajaan bagi saya dia bagi tahu you kena ada ambil paper sejarah bahasa Melayu. Kemudian kos-kos yang diberikannya pun adalah kos-kos sama yang sebelum ni kerajaan zaman Najib pun dah buka untuk IPG, Institut Perguruan. Iaitu kalau UEC untuk khusus bahasa Cina dan sebagainya. Kalau tahfiz pun dalam bidang pengajian Islam, pendidikan Islam. Jadi sebenarnya secara umumnya kalau benda ni tak dipolitikkan, apalah salahnya kita nak bagi anak-anak kita masuk universiti? Saya tak faham apa. Kenapa kita menyekat orang daripada belajar? Orang nak belajar, bagi dia belajar lah. Secara umumnya macam tu, kalau tak dipolitikkan. Tetapi Malaysia ni, macam saudara kata lah, tak boleh. Dia macam sangat sensitif. Kalau UEC, sentap. Oh tak boleh, ni Cina menang, Cina akan dapat, Cina akan kuasai kita. Itu kerajaan buat dengan tahfiz sekali lah. Tapi pandailah dia buat tahfiz dengan UEC sekali. Tapi I dengar hari tu ucapan Anthony Locke lah. Dia cakap, wah masa dulu PAS sudah sokong UEC. Muhyiddin Yassin dah sokong. Dalam manifesto itulah masa mereka bersama. Dan saya rasa yalah UEC ini dia banyak universiti antarabangsa sudah iktiraf dia, you know. Sekarang di negara kita sendiri dia tak iktiraf. Itu satu isu yang besar lah. Dan banyak daripada pelajar-pelajar yang pergi ke itu kadang-kadang saya tak faham. Dia cakap di sekolah Cina, ramai yang belajar di sekolah Cina dia cakap adalah orang-orang Melayu pergi belajar di sekolah Cina. Itu bagi saya itu mungkin lebih takut ke tidak. Dia saja nak bawa satu isu macam UEC seolah-olah ini satu isu yang memudaratkan negara lah, kestabilan dan sebagainya. Saya ingat memang tidak adalah. So saya harap okeylah, kita kena move on lah dalam banyak isu macam ini kan. Kita kena move on, dan saya rasa UEC ini adalah dia ada dua wajib lah. Dia kena BN dengan sejarah. Okey, dan saya rasa itu sudah cukup lah, syarat yang cukup jelas lah. Kalau dia hanya belajar bahasa Inggeris, okeylah, tak boleh lah. Atau hanya belajar bahasa Mandarin dengan Inggeris, tak boleh lah. Tapi bahasa Melayu diletakkan sebagai syarat untuk masuk ke universiti. Saya ingat kita boleh move on lah. Kalau tidak nanti Melayu sama Cina gaduh pula.
Dan kita pun kena tukar rancangan podcast kita. Dekat. Tapi yang terakhirnya saya nak cakap tentang isu ni lah. Asasnya adalah saya pesan pada diri saya orang Melayu, saya kena pesan pada penonton-penonton yang sama bangsa dengan saya juga, orang Melayu. Kita kena buang satu mentaliti yang macam mana saya nak kata benda ni, dia adalah satu diskriminasi, tetapi dia bermula dengan mentaliti kalau saya buat macam ni, orang lain pun kena buat macam ni. Kalau orang lain buat selain daripada cara saya buat, orang tu salah. Ini satu mentaliti, satu jenis bentuk pemikiran. Contoh, saya ambil SPM, dia tak ambil SPM. Tapi jadi kalau dia tak ambil SPM, dia kelas yang berbeza, dia rendah daripada saya. Dia tak sepatutnya macam tu, dia kena ambil SPM, macam mana saya ambil SPM? Sedangkan dia tak tahu pun UEC tu peperiksaan dia punya level dia, kesukaran dia macam mana. Bukan saya nak kata nak banding antara UEC dan SPM, tapi saya nak bagi tahu ada banyak jalan lah. Kita kena terima hakikat kita masyarakat majmuk. Kita masyarakat yang ada banyak perbezaan. Dan perbezaan tu semakin lama, semakin banyak diversity dia tu. Jadi kita cuma boleh hormat. Kita nak buat apa kita buat, terserah pada diri kita. Pada orang lain apa mereka nak buat, kita bagilah satu penghormatan. Tak perlu nak diskriminasi, tak perlu nak paksa semua orang mesti ikut jalan saya saja paling betul, jalan saya yang perfect. Siapa tak ikut jalan saya salah. Ini satu pemikiran, mentaliti ni saya kena tegur di sini supaya sama-sama fikir dan renungkan betul tak betul benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Ni kita ini cakap pasal Rafizi, PA semua kan. Saya nak tanya you, apa jadi pada Hamzah? Mantan ketua pembangkang kita. Patutnya dia tubuh satu parti politik ke apa? Reset katanya. Ya, kita pun lama tak dengar. Kalau tanya saya pun saya tak tahu apa jadi pada Hamzah sekarang. Selepas tak lagi jadi ketua pembangkang. Tetapi kita tengok Bersatu dalam masa sebulan terakhir ni banyak buat pemecatan yang besar lah. Ahli parlimen, ADUN, ada ketua-ketua bahagian dan sebagainya. Jadi mungkin dari satu sudut mungkin kalau saya tak tahu dah dapat ke tak dapat tubuhkan satu parti baru Hamzah sendiri, saya tak pasti. Rafizi lagi cepat daripada dia lah, yang pasti. Cuma kalau dapat tubuh parti baru, saya rasa sekarang ni dia ada nombor-nombor yang selesa lah untuk bagian dengan siapa-siapa. Tapi saya tak tahu nombor tu dapat berkekalan tak sampai dia tak boleh jumpa butang reset kot. Cari butang reset tak jumpa. Pasal dia sepatutnya dia ada satu tim yang MP yang kuat lah bersama dia. Dan dia first dia gertak dia nak tubuh parti baru. Semua fokus pada dia. Dia adakah dia nak join PAS atau nak tubuh parti baru semua. Sekarang kita tahu PAS sudah umumkan ketua pembangkang. Okay, that means satu-satunya gelaran dia ada ketua pembangkang lah. So bila dia masuk Dewan Negara, Dewan Rakyat selepas ini, tak adalah gelaran apa-apa. Dan parti dan PAS baru mengatakan Perikatan Nasional tidak lagi akan menjumpa mana-mana parti lain. So habislah. Dia tubuh parti baru pun tak boleh. Kecuali dia masuk rumah UMNO lah. Rumah UMNO kan terbuka sekarang. Kembali kepada UMNO lah, rumah bangsa. Rumah bangsa UMNO. Saudara, tak naklah cakap sangat tentang Hamzah sebab tak ada benda sangat nak cakap pasal dia. Tapi satu benda yang menarik saya tengok adalah sebab kita bincang tentang Hamzah nak tubuhkan parti, Rafizi sudah dapat take over parti. Di Tamil Nadu, baru 2 tahun tubuhkan parti kalau saya tak silap. Seorang aktor, seorang pelakon yang sangat popular lah. Even kami, saya seni masyarakat Melayu pun tengok lakonan VJ juga di sini. Cerita-cerita Tamil kita biasa tengok dia lah. Boleh pusing-pusing, boleh elak peluru dan sebagainya. Now menjadi ketua menteri untuk negeri Tamil Nadu. Jadi baru je, bukannya parti yang lama, bukan ditubuhkan satu parti baru juga 2 tahun, tetapi dapat mengalahkan satu dua gegasi politik yang sedia ada. Jadi saudara punya pandangan macam mana? Sekarang ini TVK lah, parti VJ ni, dia seorang aktor. Tapi dari segi sejarahnya, politik Tamil Nadu ni banyak film aktor jadi ketua menteri lah. Sebelum itu MJ Ramachandran, dia jadi, lepas tu Jaya Lalita ketua menteri. Dia orang dua film aktor actress yang hebat lah. Tapi dan semua orang dalam industri film macam ketua pembangkang sekarang pun dia seorang pelakon film Tamil. Anak Stalin pelakon, bapa dia seorang scriptwriter. So mereka semua dalam movie lah. Tapi sekarang di Malaysia ni, masa Vijay datang ke Malaysia, 80,000 orang datang tau. Wah,
Saya tengok semua parti politik India di Malaysia, MIC semua gabung pun tak boleh dapat 80,000 penonton. Dia dapat 80,000 penonton. Dan bila sekarang ini bila Rafizi form parti bersama, ada gambar Rafizi macam gambar Vijay lah, background dia macam Rafizi berdiri. Dia guna bagi untuk orang India semangat yang sama lah. Rafizi solo membawa image lah. Dia adalah macam Vijay di Malaysia lah. Wah. Tapi nak walaupun parti ni 2 tahun banyak guna social media dan sebagainya untuk menang, dia banyak kontrol media. Tetapi satu perkara yang baru orang sedar adalah 2 tahun yang lalu, bukan dia fan club, dia ada fan club, dia tubuhkan fan club dia macam di UPU. Semua kawasan UPU dia tubuhkan fan club. Semua daerah mengundi. And then fan club dia tu bukan buat kerja untuk, dia buat kerja-kerja kebajikan di tempat-tempat itulah. So dia sudah bill base itu. Tapi dia tak umumkan sebagai parti. Dan setahun yang lalu pun dia tanding pilihan raya kerajaan tempatan guna sebagai calon bebas. Mereka menang dekat 150 kerusi. Tapi orang tak tahu dia ini semua Vijay punya orang lah. Tapi di semua tu, so dia sudah pun buat testing ground. Dan sekarang dia menang lah. Tapi sekarang dia menang, tapi dia tak dapat undi. Dia macam Anwar lah. Dia tak ada simple majority. Dia kerajaan minority macam Pakatan Harapan. Itu pasal saya buat satu kenyataan lah. Saya cakap Vijay dengan Anwar samalah. Pasal Vijay pun janji banyak perkara. So saya cakap Anwar pun janji banyak perkara. Lepas tu cakap saya tak boleh tunaikan ini kerana saya kerajaan minority lah. Vijay berada di keadaan yang sama lah. So dan satu lagi dikatakan anak muda kalau kita tengok di Bangladesh, Nepal semua kan negara termasuk Sri Lanka, golongan ada satu perhimpunan anak muda yang besar yang membawa perubahan politik. Wave tu berlaku. Wave itu berlaku lah. So dia cakap Vijay pun wave itulah. So sama macam Malaysia lah. Sama ada Rafizi ni boleh dapatkan wave anak muda. Dan Rafizi banyak menggunakan data-data dan dia cakap dia minta anak-anak muda itu, dia selalu kata anak muda itu tak berfikiran macam orang tua-tua lah. Okay. So kita kena tengok sama ada apa berlaku di Tamil Nadu itu boleh berlaku di Malaysia kerana parti bersama ni parti yang barulah. Bukan, parti itu dah lama tapi baru di rebranding balik. Di rebranding dengan kancil dengan 5 bintang. Tapi boleh jadilah mungkin sebab Rafizi ada persamaan juga dengan Vijay. Vijay adalah seorang pelakon. Rafizi kuat berlakon. Tak adalah itu kita gurau-gurau saja. Bukan ada orang cakap dulu Anwar untuk dapat undi orang India, dia menari dan nyanyi lagu MGR. So orang cakap sekarang Rafizi dan Anwar pun tak ketinggalan, dia pun hantar surat sokongan ucapan tahniah kepada Vijay lah. Tapi saudara di Malaysia pun kita tengok ada artis-artis yang mula ceburi bidang politik lah. Ada menang pun di Selangor kan, Ultimate, seorang rapper menang di Selangor. Dalam PKAS ni ada pengarah filem Hans Isaac, ada Aflin Shauki. Ni antara nama-nama yang saya sebutkan. Even dalam BN dulu pun ada calon-calon ataupun kalau tak jadi calon pun jadi orang-orang pelakon-pelakon ni dikempen kepada jentera lah. PSM siapa yang nak jadi? Ada tak artis yang nak bersama dengan kita ke, orang-orang popular ke yang boleh kempen untuk PSM ke? So dalam podcast ni kita mengalu-ngalukan lah. Pasal masalah dia orang-orang PSM tak pandai berlakon. Terlalu jujur. So, macam mana lah? Menang election dia rasa senang ke? Kena tahu berlakon, tahu menari. Tapi PSM pun pernah ada calon dari kalangan pengarah filem lah. Ya. Mungkin akan membentuk kerajaan baru di Johor. Okey. Jadi saudara, walaupun pun kita cakapkan sebentar tadi, kita kutuk-kutuk tu biasalah sama-sama kita kan. Tapi kita tetap kita mengucapkan tahniah kepada Rafizi dan kumpulan dia. Kita doakan maju jaya. Bagi kita ini adalah ruang demokrasi yang siapa-siapa pun berhak untuk dihormati dengan pilihan mereka. Jadi kita kena raikan, kita hormat apa pendirian dan tindakan Rafizi. Kita ucapkan selamat maju jaya. Dan kita harap, kita bukan soal tentang siapa, tentang tokoh, tentang parti, tentang lambang, tentang logo sangat. Tetapi yang kita nak utama, balikkan saya cakap pada diri kita PSM dan pada semua orang-orang yang menonton, semua parti sekalipun,
Yang utamanya adalah macam mana kita nak serve the people, macam mana kita nak khidmat pada rakyat. Ya. Macam mana kehidupan rakyat dapat berubah ke arah, kalau sekarang ni dalam keadaan sempit kepada lebih selesa, daripada keadaan yang susah kepada lebih rasa senang. Macam mana rakyat dapat dibayar gaji-gaji yang bermaruah. Macam mana upah mereka adalah upah yang bermaruah, bukan lagi dilayan dengan kelas yang berbeza. Macam mana masyarakat yang selama ni bermusuhan kerana isu perkauman, isu keagamaan dan sebagainya boleh disatu padukan. Kita nak negara yang macam tu. Jadi bukan soal Rafizi, bukan soal Anwar, bukan soal lambang parti dan sebagainya. Kita harap semua orang ada pemikiran ke arah tu. Jadi siapa pun naik nanti, kita harap itu yang terbaik untuk rakyat lah. Dan tak mustahil kita yang naik. Ya, dan jangan lupa kita punya logo tangan. Ini jangan cakap pasal kita punya logo manusia. Logo kita yang manusia. Manusia punya. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi pada siaran podcast yang akan datang. Ada pandangan, ada kritikan, masuk saja dalam ruangan komen. Kalau sempat kami baca.